Assalamualaikum. Bersama aku lagi Zam dalam YouTube channel Zam 90YTC. So terima kasih yang sudah hadir ke dalam channel YouTube aku ni. In 3.6 kilometers, turn left on Jalan Dagang Besar. Kacau lah wes ni. Okay geng, so siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel aku, jemput tekan butang subscribe tu untuk aku capai 10k subscriber supaya aku boleh supaya aku boleh buat YouTube affiliate pula. So bila aku dah buat YouTube affiliate, kalau apa-apa benda yang korang nak beli, aku linkkan dekat aku punya channel ni. Memang senang lah untuk korang beli sebab dah ada link kan. So konten kita hari ni, kita shoot menggunakan S Pro 2 Insta360 S Pro 2. Dan aku nak pergi beli Insta360 X5 yang baru launching hari Selasa lepas. Semalam. 2 hari semalam lah kan. So hari ni hari Khamis, dengan harga yang agak mahal babe, action cam ni. Tapi bola kan, demi nak buat konten, demi nak dapatkan video yang kualiti tu, so aku belilah. Tapi korang jangan lupa support pula video-video aku, walaupun cacar malbah ke apa benda kan, konten-konten aku ni kan. Sebab dalam konten aku ni aku campur dengan semua kehidupan aku. Aku unboxing, aku pergi hiking ke, aku naik motor ke, aku naik kereta ke. Tengok proses-proses apa benda yang aku buat ni, semua tu dalam kehidupan aku. Sebab aku ni orang cakap bukannya YouTuber yang macam konten-konten yang besar-besar tu. Aku ni masuk je apa yang aku buat tu, aku masuk je geng. Okay geng, so jangan lupa tekan butang subscribe. Kita jumpa dekat kedai yang jual X5 nanti. Okay geng, aku dah sampai ke kedai yang aku nak beli Insta360 S5 yang baru di launching Selasa lepas. So jom. Gila banyak Ducati mat. So ni kedai dia, Kasih Store. Jom kita syau-syau dulu. Kedai dia dekat dengan Tesco Ampang, Lotus Ampang. Assalamualaikum. Jadi saya ada mesej yang pasal S5 tu. S5 ada? So tadi saya ambil mana ni? Saya ambil package ni kan, 2599. Apa yang saya dapat? Dapat 4 barang ni. Dapat stick, Okay. dapat memori 64. Lepas tu kamera lah, X5 yang latest, Okay. dengan tempered glass. Add-on 2 ni. Okay, okay. So aku dah beli ni S5. Dia baru launch Selasa Selasa lepas dia baru launch. So kau tunggu aku unbox. Kalau kau dah beli kau jumpa mana. Dia datang. Bagus explanation dia. Okay, stay tune. Settle pembelian untuk bulan ni yang keberapa dah. S5. So korang boleh pergi ke dekat dengan Lotus Sampang ni, korang search je Kasih Store. So boleh jumpa abang ni. Explanation dia terbaik nyam. Ni ada orang kata, ni kali jangan tengok Facebook. Bila tengok Facebook sini dia. Orang dah lama tak berkaya tengok Facebook, tiba-tiba tengok Facebook, inilah jadi. Dah kena hancur dah. Okay bang, boleh cakap apa-apa lah untuk saya beli YouTube? Cakap apa Subscribe saya beli YouTube dia, lepas tu follow abang punya apa. Kalau nak mencari action camera tu boleh nak datang ke kedai kita. Macam-macam action camera ada, drone ada, 360 pun ada, macam-macam ada, water scooter pun ada. Okay, jangan lupa subscribe abang Zam kita kat YouTube. Okay, jumpa nanti untuk unbox. Okay, settle pembelian kita hari ni. Aduh, jom kita balik buat unbox. Woi, panas terhit weh. Okay. Alhamdulillah.
Panas gila cuaca sekarang ni. Lepas tu malam hujan, tak apalah. Ni semua rezeki daripada Allah. Kalau korang boleh support aku, korang support supaya aku boleh dapat balik duit yang aku beli ni lah. Okay geng, okay geng, aku dah sampai rumah. So cuaca betul-betul panas kat luar sana kan. So aku dah beli Insta360 S5 yang macam korang tengok video di awal tadi. Aku beli dekat kawasan Ampang je, dekat dengan Lotus Ampang. Nama kedai dia Kasih Store. So aku beli yang orang cakap extreme package lah. Dia ada macam-macam package. Korang boleh tengok lah. Nanti kalau aku ada gambar dia, aku akan post lah Aku akan share sekali gambar-gambar dia. So aku beli yang jenis S5 ni, yang model paling latest untuk Insta360. Dan apa yang aku dapat nanti aku akan bagi tahu. So aku beli dengan harga 2599. Dan juga aku ada tambahan juga untuk aku punya S Pro tu ni. Dalam masa sebulan je kan, aku beli macam-macam gadget untuk aku nak guna bila time bosan ni. Ni aku baru beli ni minggu lepas. Minggu ni aku beli ni. Aduh, jom lagi kita unboxing, tapi jangan lupa subscribe Insta360 S5. So akan dapat juga dengan selfie stick yang invisible. Lepas tu akan dapat memory card SanDisk 64GB. Dan aku ada buat tambahan juga. Dan aku dapat yang ni juga, tempered glass untuk package 2599. Kalau 2499 kau hanya dapat Insta360. So jom unboxing. Jika ku tipu, duit habis beli action cam. Macam-macam action cam aku beli. Alah, demi nak buat konten kan. Korang support lah konten-konten aku ni. Manalah tahu kan, boleh balik modal, boleh beli benda lain pula. So jom kita buka macam mana. Okay, so ni Insta360 S5 8K 360 action cam. Aku beli ni sebab aku nak buat konten, macam-macam konten yang aku boleh buat kan. Ataupun aku boleh guna juga yang ni, S Pro tu ni. Tapi aku nak cuba pakai yang S5 ni, walaupun aku dah pernah guna One X beberapa tahun yang lepas. So jom kita unbox apa yang kita dapat. Kotak pun cantik geng. Bismillah, 1, 2, 3. So korang akan nampak macam ni lah dekat dalam dia. So ini dia punya action cam. Action cam dia. Nanti korang akan dapat benda dia ni. Macam Okay, yang ni dah kosong. So ada apa kat dalam ni? Kita ada manual book macam biasalah, tour guide kita kalau kita tak pandai guna. Koyak terus kan. Dan kita ada post bag. Dalam post bag ni ada lagi kabel USB. Banyak kabel USB. Inilah safety. Buka pun susah. Koyakkan saja. Ini dia. Kabel Type C ke Type C. Tu ada apa lagi? Patu ada apa lagi? Kita ada kain lah untuk lap dia punya lens ni.
Okay, so ini kita letak tepi dulu. Ni dia punya post bag dia. So senang lah nak bawa ke mana-mana kan. Tak ada masalah. Kita zip macam ni. Easy. Kalau dulu 1X tu dia ada tali kan. Tapi ni aku tak dapat tali pun. Tak apa. Kita buka dulu. Stop. Banyak pula stiker. Ini aku dah buka. Ni aku dah buka. So kita ada button on off kat sini. Kalau korang nampak tu, kita ada tempat charger Type-C. Sini boleh mount lah. Boleh mount dekat kita punya apa-apa je lah, remote ke apa ke. Sini ada yang tadi tu lah, Type-C. Tak nampak sangat, minta maaf. Semua ni nak buka. Okay geng, ini benda yang paling best. Macam zaman dulu-dulu punya style kan. Tolak. So ini bateri dia. Bukan main besar lagi geng. So, korang nak masukkan dalam macam ni. Korang nak masukkan macam ni. Tekan je. So mana button on. Tada. Dah nampak dah. Sebenarnya tengok kat rumah aku kan. Dalam bilik je aku buat. So jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. After ada dia punya ni lah, setting dia apa semua kat sini kan. Setting semua ada kat dalam ni. So ada 59GB. Aku pakai memory card 64GB. So mungkin kat dalam ni dia dah setting dia punya file-file tu. Ada tinggal 59 lagi. Banyak je. Ok ni 24, 17, 5. Okay. So pergi dia kat sini ada AI highlight assistant, pre-recording, pada ada volume, kunci, betul brightness semua lah. Okay. So kita pergi ke bawah, apa yang ada. Okay. Dia ada dia punya resolution sampai ke 8K guys. Kalau korang boleh nampak 8 guys. 8K. Dia 5.7K plus. Ada 5.7K. Okey. Hui. Dia tak ada yang 180 ke 720 tu. Kalau 4K dia boleh pergi ke 120 frame per second. Woi gila ni semua. Kita gunakan 60 pun dah okey dah. Tapi kalau untuk 8K dia sampai 30 saja. 25, 24. Okey. Yang kita tengok kat belah kanan ni ada apa? Okey, ni belah kanan ni. Ni ada ni dia. Macam lah. So dekat sebelah kiri tak ada lagi gambar-gambar. So memang cantik. Sini ada skrin dia. So nanti aku akan pasang screen protector yang dia bagi tadi. So siapa je nak buat 8K video kan. Tapi kalau nak buat boleh juga. Cantik juga video 8K. Ni dia fish eyes. Dia boleh 360 guys. Korang tengok ni lah. Goyang-goyang kan. Boleh tengok je apa yang ada kat dalam ni. Nanti kalau korang nak edit video, korang gunalah apps dia Insta360 atau untuk PC Insta Studio. So aku rasa sampai kat sini je video aku untuk X5 ni.
Jangan lupa tekan butang like, subscribe, tekan butang loceng. Kalau nak share, boleh share. Nanti kalau korang nak beli, aku letak link dekat description. Aku cuba cari link yang kedai yang aku beli tadi tu, ataupun kedai lain lah. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Orang yang tengah tengok tu, nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Kecil.